Pentagon siap sedia option operasi darat di Iran. Pentagon dilaporkan sedang bersiap sedia untuk kemungkinan operasi darat di Iran, dengan ribuan tentera Amerika Syarikat telah dikerahkan ke Asia Barat sementara menunggu keputusan Presiden Donald Trump. Menurut laporan The Washington Post, operasi itu boleh menandakan fasa baharu konflik yang lebih berbahaya, dengan misi dijangka melibatkan pasukan operasi khas dan infanteri, bukan pencerobohan berskala penuh. Antara sasaran yang dipertimbangkan termasuk Pulau Kurd, pusat ekspor minyak utama Iran, serta kawasan pesisir berhampiran Selat Hormuz bagi mengurangkan ancaman terhadap laluan perkapalan global. Bagaimanapun, pihak Rumah Putih menegaskan persiapan itu tidak bermakna keputusan muktamad telah dibuat. Konflik yang berlarutan sejak serangan oleh Israel dan AS ke atas Iran pada Februari lalu terus memuncak. Dengan serangan balas drone dan peluru berpandu menjejaskan beberapa negara di rantau itu serta mengganggu pasaran global, penganalisis memberi amaran operasi darat berisiko tinggi, termasuk ancaman drone dan peluru berpandu Iran, manakala sokongan awam di AS dilaporkan berpecah terhadap kemungkinan penempatan tentera ke medan tersebut.